Assalamualaikum and salam kaki pancing. KKFM dengan sukacitanya menjemput semua kaki pancing seluruh Malaysia untuk menyertai pertandingan memancing gas menggunakan inflatable boat kayaan mirip polybot yang akan berlangsung seperti berikut. Apa mang lokasi pantai pasir lanun penyambung mersing rasi jari tarik keri kunyong dalam malam kasar sakawali bau hiburan pagi terbuka kepada semua pemancing yang menggunakan boat inflatable boat kayak fishing mirip polybot kayak fishing. Kita nak turunkan mirip podi punya boat Abang Wan punya. Tu lah. Ini 9 ni apa kan? 9 okey. Saya 15 lama lalu. Tambah tayar ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Seperti biasa, turun lagi kawasan tempat yang sama, tapi dengan Ribik Commander Curl saiz 360. Ada Abang Wan ni. Abang Wan dia orang tengah set up dengan Fendi, sama-sama aku dengan Abang SD. Jadi pun turun sekali kita nak duduk sama. Jadi kalau korang berminat dengan model ni, Ribik Commander Curl ni 360 ni, lantai dia memang dah siap ada, senang sikit, pump terus ada. Lepas tu dengan transfer aluminium lah. Sekarang ni dah keluar semua transfer aluminium, lagi kuat lah berbanding sebelum ni kan. Jadi kalau korang minat, korang boleh contact nombor yang aku sediakan. Jangan lupa untuk sebut nama Koi untuk dapatkan diskaun lah. Ada diskaun sikit lah. Jadi semua dah set up semua. Dan kalau korang berminat dengan produk fish finder kan, Lauren ataupun Garmin, yang bagusnya kedai Kayak Melaka ni dia akan bantu set up sampai korang boleh guna. Tanyalah macam mana nak tanya kan. Tak tahu nak guna ini kah itu ke, korang boleh tanya kedai Kayak Melaka. Jadi korang kontak nombor yang aku sediakan. Tak ada apa lagi, jom lancau. Drop of the day ikan banyak. 30. Ha? 30 meter. Tak boleh ni pakai 20. Tak boleh. Sini dalam. Kuda laut ni. Hai, dah lepas. Kuda laut. Jangan tengok kuda laut. Kalau tak mati. Haji nak ambil ni. Next time tengok kuda laut depan mata. Lalu tengok dalam aquarium ni. Apa je tu? Kuda laut. Lepas balik. Sangkut. Oh, lama sangkut lah. Kita terlepas jeep sangkut. Ya. Balik. Tak boleh? Buang lah. Buang minyak. Kalau tak kerti nak buang minyak. Alhamdulillah. Lagi tadi kan tunggu bagi permulaan kepada Abang Yeti dulu. Kasar. Dia nak sekut.
Woi. Oh jenak. Alhamdulillah. Jumpa kat tempat dia. Betul lah sini ya. Okey. Betul lah. Batu bawah tu kopak bang itu. Mungkin kita tolak kan. Tu kopak. Oh, yo. Oh. Itulah dia. Oh dia lagi. Alhamdulillah. Saya sama. Alhamdulillah guys. Yoho! Betul boleh jerit paman. Tadi senyap kan. Tadi senyap je. Alhamdulillah guys, dapat juga. Ingat khabar dia hari ni. Ada lagi. Tukar kali klosen punya bulu. Tu kena. Saya tu beli bulu ni buat sendiri. Tengok guys dengan Cik Kokang. Selalu Abang Azzi asyik dapat je dia pakai bulu ni, klosen ni. Sangkut. Dapat selamat. Ya. Uish, bawah. Tu dia. Muka ada gaya baru kena. Okey. Shot. Oh. Macam ni. Buka. Oh, sekut. Kena kat gigi. Alhamdulillah. Sekut. Kalau dekat apa? Demito sulukut. Tak keluar tahi dia. Yang kedua guys, alhamdulillah. Kena bawah ni cang. Dia ni nak style dia nak kena seret je. Kalau ada dia ni. Lawan tu lah, datang tu lah. Oh ni kan bang. Ni kan. Pulau juga, pulau lah bang, sama. Ni apa nama? Tapak Sulaiman. Ui, ikan, saya ikan. Depu kapu singa. Ada nak makan kapu singa? Kapu singa ada nak makan? Ada nak makan kapu singa? Ada nak makan kapu singa? Tak ada. Tak ada, lepaskan. Itu mula-mula kali mancing kan, tak pernah kenal ikan ni apa. Ambil je masak goreng. Sedap isi dia. Lepas tu dah tahu dah, terus tak nak. Sedap isi dia. Tapi dah tahu dia punya duri tu, takut terus nak ambil. Tak tahu lah, dia sama. Dia tak tajam. Dia kata macam depu, entah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sekali mata kau ambil. Sekejap ikan aku nak lepaskan kau. Okey. Ada lagi. Aduh bang, 2 kali dia ambil. Ya. Ya. Mantap lah. Seekor lagi makan.
makan. Oh. Alhamdulillah. Nuhu. Baliklah kita. Kalau pukul 3 lah. Ramai lagi. Let's go, jom. Tamatlah sudah al-kisah kami. Berjumpa lagi. Okey geng, dah sampai lah. Tiba-tiba dah sampai, dah ambil hasil. Ada hasil tapi kurang lah. Boleh lah guys, untuk lauk. Aku dapat 2 ekor. Bagi dia ada 3 ekor. 3 ke 4 ekor? 3 ke apa? 4. Ada nak boleh lah. Lain sikit. Makan. Dah cycling sekut. Jadi tu, kena ada 3 ekor. Jom, cukup lah. Jadi kalau korang berminat dengan IB ni, korang boleh hubungi nombor kedai kat Melaka yang aku sediakan. Jangan lupa sebut nombor Koi Fishing, kita dapatkan diskaun. Okay, let's go. Bye bye, jumpa lagi.